bangun. Bangun. Assalamualaikum, cikgu. Assalamualaikum, cikgu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina himmataka wa ansur alaina min khaza'ini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Okey, mau duduk. Okey, macam hari apa kita masuk kelas tu? Hari Selasa kan. Kita belajar pasal sistem pencernaan badan kita. Dia bermula dari mulut sampai ke tubuh. Okey, sistem pencernaan fungsi untuk apa? Untuk cerna makanan yang kita makan. Dan asal-asal tu kita akan ambil dalam badan kita lah kan? Okey, hari ni kita tengok pula tentang proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan tersebut. Dia berlaku dalam kita punya usus kecil dan usus besar. Okey, sebelum mula kelas, kita tengok dulu video ni. Lepas tu saya akan teranglah pasal apa yang dinyatakan dalam video ni. As they move through the digestive system, carbohydrates are broken down into sugars, proteins are broken down into amino acids, and fats are broken down into fatty acids and glycerol. But the job of the digestive system doesn't stop at digestion. For our body to make use of these small, soluble molecules, we need to absorb them into our bloodstream. This happens in the small intestine. The small intestine is made up of lots of tiny, finger-like projections called villi. The villi increase the surface area of the small intestine. The larger the surface area, the more absorption that can take place. Each villus has a tiny blood vessel called a capillary, and another vessel called a lacteal. The food molecules pass from the villi of the small intestine into either the blood capillary or the lacteal. Once absorbed into the blood vessel in the small intestine, the digestive food molecules can then be transported around the body to where they are needed. So why did those large molecules need to be broken down in the first place? The small intestine is kind of like a sieve. It has small holes in it. Small molecules are able to pass through those holes, whilst large molecules cannot. So carbohydrates, proteins and fats are all too large to pass through the holes in the small intestine. But sugars, amino acids, fatty acids and glycerol are all small enough to pass through. Sugars and amino acids pass through the holes into the blood capillary, while fatty acids and glycerol pass into the lacteal of the villi. These small molecules move by diffusion, moving from a high to a low concentration. For example, the small intestine has a high concentration of sugar molecules, whereas the blood supplying the small intestine has a low concentration of sugar. So the sugar moves down its concentration gradient from a high concentration in the small intestine, through the holes in the villi, into the blood capillary, where it's in low concentration. Sugar, amino acids, fatty acids and glycerol all use diffusion to move into the blood within the small intestine. So after digestion breaks down large molecules into small molecules, absorption of the small molecules happens inside our small intestine by diffusion into the blood vessels. What an amazing system. If you like the video, give it a thumbs up and don't. Itu saja untuk video ni. Okey, sekarang mu faham tak apa yang video tu cakap? Dah, okey. Sekarang kita akan ajar dulu tentang sistem pengangkutan tu. Macam mana semua makanan-makanan yang kita makan tu diabsorb oleh, diserap oleh usus kecil kita. Okey. Video tadi dia terang pasal proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan. Hasil-hasil yang kita makan tu
dia akan diserap oleh badan kita. Tapi diserap kat mana? Diserap dalam kita punya usus kecil. Itu yang video tu cakap tadi. Okey. Okey, pertama sekali kita tengok proses penyerapan dan pengangkutan hasil pencernaan serta penyediaan. Okey, tadi dekat usus kecil kan. Dekat usus kecil kita, dia dipenuhi oleh wireless. Okey, apa tu wireless? Dia ada unjuran-unjuran kecil bagi meningkatkan kadar penyerapan makanan tu. Yang apa kita makan, wireless tu menolong untuk membantu meningkatkan hasil penyerapan tersebut. Okey, macam mana nak tahu rupa wireless tu? Dia macam ni lah. Kalau kamu nak tengok, dia macam dekat towel kamu tu. Macam bulu-bulu halus tu. Macam tu lah rupa dia. Okey, makanan tercerna terdiri daripada molekul-molekul kecil yang mudah diserap melalui sistem peredaran darah. Jadi, dinding usus kecil. Maksudnya dekat situ dia kata, dekat wireless kita ada banyak salur darah. Kat situlah makanan-makanan kita diserap oleh tubuh badan kita lah. Okey. Lepas tu, bila dekat usus kecil tu, bila makanan-makanan tu dah lalu ke usus kecil, molekul-molekul kecil tersebut kemudiannya dibawa ke seluruh badan kita. Bila dah lalu usus kecil tu, kat usus kecil tu ada wireless. Kat wireless tu ada banyak salur darah. Di situlah semua nutrisi-nutrisi kita makan, contoh karbohidrat, protein, lemak akan disebarkan ke seluruh badan kita. Ikutlah fungsi dah. Karbohidrat fungsi apa, protein fungsi apa, lemak fungsi apa. Okey. Ini ciri-ciri wireless. Dia ada 3 ciri utama dia. Okey. Permukaan dia berlipat-lipat untuk menambah luas permukaan usus tu. Yang kedua, dinding wireless tu hanya setebal 1 sel. Maksudnya dia sangat nipis. Kenapa? Sebab sangat nipis, dia nak memudahkan makanan-makanan molekul-molekul tu untuk diresap ke salur darah kita. Okey. Seterusnya adalah salur darah di usus kecil berfungsi untuk mengangkut material ke seluruh badan. Dia banyak apa? Salur-salur darah dekat setiap wireless tu. Okey, ni lebih jelas lah gambar dia. Kenapa tengok? Saya kata dia setebal 1 sel. Tu nipis je. Tu kira 1 sel lah tu. Dalam gambar tu. Okey, molekul-molekul yang kecil dia boleh inilah boleh tembus dah di sini sebab dia molekul-molekul kecil. Kalau molekul-molekul besar pula dia tak akan dapat tembus wireless ni lah. Setiap wireless pula dipenuhi oleh kapilari darah dan laktil. Okey. Kapilari darah ni tahu dah fungsi dia buat. Dia nak angkut nutrien-nutrien. Okey, laktil ni apa pula fungsi dia? Menyerap lemak. Okey, laktil ni berfungsi untuk dia menyerap lemak. Kiranya dekat salur darah tadi yang diserap adalah glukosa dan asid amino. Glukosa dan asid amino tu adalah unit asas bagi karbohidrat dan protein. Okey, kat sini kat laktil ni lemak, ingat laktil L kan? So, ingat lemak. Lemak pun start huruf L. Okey, laktil akan menyalurkan lemak ke sistem limfa. Dia masuk sistem limfa dulu, lemak tu. Kemudian disalurkan ke sistem peredaran darah pula. Okey, makanan-makanan yang telah dicerna akan diserap oleh badan tu. Lepas tu dia akan disebarkan ke sel-sel badan kita lah.
ikut keperluan untuk fungsi-fungsi dia. Okey. Molekul yang telah diserap ke dalam bilik akan mengalami satu proses itu asimilasi. Okey, asimilasi tu apa? Ialah proses pengagihan hasil akhir. Kira hasil akhir pencernaan kita tu dia akan dibahagi-bahagi ke sel-sel badan kita. Protein tu akan dibahagi, karbohidrat yang kita makan tu akan dibahagi-bahagi ke dalam sel-sel badan kita. Okey, dia ada 3. Okey, glukosa dalam badan kita akan gunakan sebagai tenaga. Okey, glukosa ni adalah karbohidrat. Tapi glukosa ni adalah bentuk yang paling ringkas bagi karbohidrat tersebut. Dia akan menghasilkan tenaga dalam proses respirasi. Kedua, asid amino digunakan untuk membentuk komponen-komponen sel. Asid amino ni dia adalah protein sebenarnya. Asid amino ni unit asas bagi protein. Okey, seterusnya asid lemak dan gliserol. Dia akan bergabung membentuk membentuk lemak. Dan fungsi dia bagi apa? Fungsi lemak kita belajar pendapat haba dan hidung organ dalaman. Sama je macam kita belajar hari tu. Kelas hari tu kan, saya kata fungsi lemak untuk mengekalkan suhu badan dan memberi perlindungan kepada kita punya organ dalaman ni supaya tidak tercedera, tidak mudah tercedera lah. Okay, tengok. Apa itu sistem pencernaan? Tengok balik maksud dia. Sistem pencernaan ialah memecahkan molekul-molekul yang besar kepada molekul-molekul yang kecil atau yang lebih ringkas untuk kita serap dalam kita punya badan. Melalui apa? Diserap dari usus kecil. Dalam usus kecil tu ada apa? Ada virus. Dalam virus tu ada banyak salur darah. Okey. Seterusnya adalah sistem peredaran darah. Okey. Apa function salur-salur darah tadi? Dia function untuk angkut nutrien yang kita dah makan ni. Mereka lah yang akan angkut asid amino, glukosa dalam badan kita. Okey. Seterusnya adalah asimilasi. Okey. Dia ada proses apa? Dia agih-agih apa? Agih-agih hasil akhir pencernaan tu lah. Okey, untuk membentuk sel-sel baru, benda apa? Asid amino kan? Kalau untuk respirasi apa? Glukosa. Okey. Untuk mengawal suhu badan apa? Asid amino dan gliserol. Okey. Seterusnya saya akan buat aktiviti. Okey, boleh buat lampu. Okey, saya nak buat 6 kumpulan, boleh? Saya akan edarkan kertas ni dan mungkin nak buatlah. Saya akan bagi contoh arahan. Kalau saya ada bagi bulan datang. Okey, saya akan bagi kertas ni. Dia berbentuk puzzle. Anda kena buat satu segitiga besar. Dalam ni ada 9 segitiga kecil. Anda kena buat satu segitiga besar. Dalam ni ada soalan dan jawapan. Contohnya kan, anda kena buat segitiga besar tu macam, bila soalannya, apakah fungsi glukosa? Apa kena cari jawapan dia? Apa fungsi glukosa? Lepas tu, pastikan jawapan dan soalan dia saling bertentangan. Okey. Saya bagi anda masa dalam 10 minit lah, tapi saya akan edarkan dulu. Ya. Nanti dekat kertas warna yang saya bagi dulu lah. Ada gam tak semua? Betul. Saya nak bagi. Betul. Dekat
banyak saya bagi lah. Ada. Okey, semua dapat dah kan? Saya bagi dari 2.50 sekarang. Kiranya pukul 3 lagi saya nak siap dah, saya nak tengok. Boleh tak jadi? Kumpulan yang pertama siap akan dapat ganjaran lah. Boleh? Kalau ada sebarang masalah boleh bertanya kepada saya lah. Kena sini soalan, kena jawapan kena bertentangan dengan dia. Saya bagi kita lah yang pertama kita ni. Jadi kalau kita nak paling atas dalam piramid. Ni good. Wireless. Dia buat soalan paling atas. So, akan dapat lebih cepat lah nak buat nanti. Orang buat bawah pun sampai minit.
Jangan risau, dia akan lebih sikit daripada reti hampa tu. Cuba lekat je. Buat paling atas ni. Macam dah ni. Lepas tu buat bawah. Ini masih bawah sekali. Jawapan dia semua dalam ni dah ni. Ini masih bawah sekali ya. Ya. Ini kosong. Masih bawah sekali. Ini mesti atas sekali. Pasti macam mana? Apa? Sirat ke mana? Ini kosong. Ini Okey, bulan mana ni? Okey, tahniah kepada kumpulan 6 sebab dah siap semua. Dan semua jawapan mereka adalah benar. Semua betul. Okey, yang lain cepat. Siapkan. Bulan yang lain.
Okey. Cepat. Apa susun je dulu pun tak apa. Susun je dulu. Ada lagi 2 minit saja. Baca betul-betul soalan, baca betul-betul jawapan tu. Cikgu dah siap. Okey, kumpulan 6 dah siap. Okey, tahniah kumpulan 6. Tengok hasil dah. Okey, saya cek dulu jawapan lah. Okey. Apakah struktur didik suci? Apa struktur dia? Wireless kan? Okey, betul. Okey, seterusnya soalan dia apa? Kat sini. Wireless membantu untuk menyerap nutrien seperti kenapa glukosa dan asid amino? Sebab dia? Sebab apa? Okey, seterusnya apa tadi? Fungsi utama wireless adalah untuk meningkatkan puas permukaan, untuk memudahkan penyerapan kan? Okey, betul. Okey, seterusnya apa? Soalan dia. Di dalam wireless terdapat apa? Salur darah dan salur limfa rektal tu kan? Betul. Okey. Seterusnya adalah soalan ni kan. Mengapakah bila mempunyai permukaan yang sangat luas? Apa? Untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Okey, untuk senangkan dan untuk cepatkan nutrien tu diserap. Okey, betul. Okay, soalan yang seterusnya. Mana soalannya? Okey. Apakah fungsi glukosa? Okey. Menghasilkan tenaga. Okey. Soalan yang seterusnya pula. Penyerapan nutrien dibantu oleh dinding felis yang sangat nipis. Sebab dinding yang nipis dia senang untuk meresap. Okey, betul. Tanya. Okey. Asid amino digunakan untuk apa? Membentuk sel dan membaiki tisu-tisu yang rosak. Okey, betul. Soalan yang terakhir. Okey. Hasil pencernaan lemak diserap ke dalam apa? Rektal dan seterusnya ke sistem limfa badan kita. Okey. Okey, tahniah betul semua kumpulan 6. Okey, kumpulan yang lain? Macam mana? Dah siap dah? Okey. Tahniah kumpulan 6. Okey, pun bagilah seorang sikit. Tahniah kumpulan 6. Okey, tahniah. Ya. Dah siap? Jangan dekat semua. Boleh simpan. Okey, kumpulan-kumpulan lain. Dah siap? Okey. Mari kita tengok soalan. Dan jawapan. Okey, tanya kumpulan 1. Jadi kumpulan pertama je kan? Nak dapat. Okey, ya. Boleh pergi kumpulan 3 dulu. Okey. Okey. Tengok jawapan kamu. Mudah. Okey, tak apa soalan ni. Nak semua dia. Siap.
Sama-sama. Okey lah. Ni dah ambil masa ni. Dekat dinding sedikit ada toilet. Seterusnya soalannya, apakah fungsi utama batu toilet? Untuk luaskan permukaan, untuk menyerap nutrien. Betul. Kamu ya? Betul. Jadi bantu menyiapkan nutrien. Glukosa dan amino. Okey. Ini sampai sini semua dah betul, okey. Okey, yang ni betul juga. Okey, tanya pelampat. Okey, bulan 2 kan tadi? Ha. Nabi. Yang ni Dah siap betul tak? saya punya. Okey, bulan 5 kan? Okey, mari kita tengok bulan 5. Apakah betul dalam mengikuti fungsi? Jawapannya apa? Okey, betul. Fungsi utama bagi wireless untuk meningkatkan penyerapan dengan luas meningkatkan luas permukaan untuk meningkatkan penyerapan nutrien. Okey, betul. Wireless membantu penyerapan nutrien seperti yang diserap dari glukosa dan amino. Okey, betul juga. Dalam setiap wireless kita dapat apa? Salur darah dan salur limfa. Okey. Betul. Dalam bilik tu ada salur darah dan limfa yang banyak. Okey. Lepas tu, mengapakah bila mempunyai permukaan yang sangat luas? Kenapa dia ada permukaan yang sangat luas? Untuk meningkatkan penyerapan tu lah. Sebenarnya asid amino digunakan untuk membentuk sel dan membentuk tisu. Okey, betul juga. Penyerapan nutrien dibantu oleh apa? Dinding balance yang sangat nipis. Okey, sebab dinding yang nipis tu dia memudahkan untuk glukosa, asid amino, fatty acid dan glycerol mudah untuk tembus dinding tersebut. Kenapa? Sebab dia hanya nipis. Setebal satu sel. Okey, betul. Okey, tanya bulan 5 semua betul. Tanya sebab boleh jawab. Okey, semua dah kan? Bulan 2 sudah, bulan 4. Apa? Aisyah merah yang Dia bagi kamu seminit, 24, cepat dia 24. Bulan lain dah siap. Anda boleh. Dapat pun dah dapat jawab ke semua soalan dan yang berlambat. Semua jawapan betul. Dia yang ketiga. Betul lah semua jawapannya. Okey, semua bulan dah siap kan? Okey, sekarang yang akan bagi kuis secara minum. Tadi ada dapat berkumpulan kan? Sekarang kena jawab seorang-seorang lah. Saya bagi, saya akan buat selama 10 minit, tapi hanya 5 minit masa menjawab. 5 minit lagi waktu kita bincang soalan tersebut. Boleh?
Ya. Okey, 5 minit anda bermula sekarang. Semua dapat dah kan? Dah. Dan dia straight forward sahaja. Jangan risau. Ui, hebat. Masih jawab kan? Okey, tak apa-apa. Jawab dengan tenang. Fikirlah jawapan dia betul-betul. Dah. Dan kalau dia agak tricky sikit. Alah, baca betul-betul. Yang dah siap tu tengok semula. Betul ke jawapan anda?
aktiviti yang segitiga ni, saya nak minta kamu tulis nombor kumpulan dan tulis nama kamu kat belakang ni. Dan belakang saya lah, boleh? Okay, kamu sama menjawab. Okay, hanya adalah 1 minit per pagi. Ini nama bulan dan nama ni. Okey dah. Baik kat saya. Waktu habis kelas nanti. Okey, masa menjawab soalan dah habis. Sekarang waktu kita bincang jawapan tersebut. Okay, saya nak 5 orang wakil pelajar untuk baca soalan dan bagi jawapan. Okey. Nama pertama saya nak panggil. Okey, Azam. Okey. Kita pada dinding usia kecil yang membantu dalam penyerapan hasil penyangan dialog. Okey, soalan yang pertama kita apa? Kita pada dinding usus kecil yang membantu dalam penyerapan hasil pencernaan. Jawapannya apa, Azam? Jawapannya C, virus. Okey. Betul ke semua? Betul. Okey. Betul jawapannya C. Okey, Azam. Okey. Yang kedua, Azam. Okey, saya bagi kamu. Pilih seorang kawan kamu untuk jawab soalan. Okey, Putri. Nombor 2. Apakah fungsi utama virus dalam usus kecil? Apa jawapannya? Sekali lagi C. Untuk meningkatkan luas permukaan untuk penyerapan. Okey. Jawapan anda betul C. Virus tu fungsi dia untuk luaskan permukaan usus tersebut untuk mudahkan semua nutrien-nutrien kita makan tu untuk diserap ke dalam badan kita. Okey, Putri. Seorang nama kawan kamu. Airil. Okey, Airil. Soalan ketiga. Okey, benar sekali. Betul, tepat Aril. Mana Aril? Okey, nombor 3 jawapan dia glukosa dan asid amino. Seterusnya saya nak Rabi. Nombor 4. Okey. Di dalam setiap virus terdapat salur darah dan salur limfa. C. Di dalam setiap virus dia ada apa? Dia ada salur darah yang banyak dan salur limfa. Salur darah dia angkut apa, Rabi? Glukosa dan asid amino. Sistem limfa dia angkut le? Dia angkut apa? Dia angkut asid lemak dan glycerol. Okey, tanya Rabi jawapan dah betul. Okey. Soalan terakhir, soalan nombor 5. Salma, nombor 5. Apakah virus mempunyai permukaan yang sangat luas untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien? Okey, betul jawapan Salma. Untuk meningkatkan kadar penyerapan nutrien. Sebab tu luas permukaan virus tu sangat luas. Okey, tanya Salma. Okey. Ada yang beli semua soalan ni? Saya. Salah 1. Okey, tak ada. Salah 2. Salah 3.
Tak ada. Okey, semua boleh semua kan? Okey. Sana. Sekarang saya nak kamu, saya bagi Kiki dulu ni. Saya nak kamu tulis apa yang kamu dapat untuk hari ni. Kemudian kamu lekat dekat sini. Apa yang kamu dapat dalam kelas hari ni. What I did learn today. Okey. Kamu dapat hari ni, kamu tulis dalam Kiki ni. Kemudian dekat kat sini. Saya nak tengok kamu apa yang kamu faham untuk kelas hari ini. Sorang-sorang. Nak orang PM berapa? Sorang satu. Cabut tapi Ori. Nak pergi tanda. Siapa nak warna pink pula? Pink. Ambil tak ini? Saya bagi anda 2 minit tulis apa yang anda dapat. Cepat. Masa tak banyak. Tulis ringkas-ringkas tu tak apa. Okey. Okey, hari dah siap. Buat mana-mana untuk balik. Oh, sikit dari air. Suami mesti check. Dekatlah kat mana-mana pun. Atas ke bawah ke. Tepi ke. Nak bawah sekali pun boleh. Oh, juga. Oi. Dah. Yo. Ya. Oh, dia atas sekali ni. Dia tak tengoklah. Atas sekali je.
coklat. Cikgu. Nanti ketua kelas datang dekat tempat saya, ambil buku. Dah siap dah saya tanda. Mana pula kau? Oh. Ya. Tolong. Cikgu. Dah. Boleh dah. Cikgu ni. Ya. Lambat. Cikgu. Apa kayaknya? Ya. Tak boleh. Tambah lagi pun boleh. Kalau nak bawa 2 pun tak apa, saya bagi dia. Saya pun 10 lu. Saya nak 12. Kena warna pink. Yalah. Warna pink ni warna pink. Ke depan gerak. Mari aku pink. Warna pink dulu. Balik nak buat air. Ambil. Ada. Mariam. Yang besar nak Sekejap lain. Saya dah tahu. Banyak cari barang. Okey, kelas saya nak habis dah. Bila Okey, boleh tak apa. Kamu boleh dekat sebelum kamu keluar makmal ni. Okey. Okey, kelas saya dah habis dah sekarang. Okey, saya nak pesan satu je. Kamu kena jaga corak pemakanan kamu sehari-hari. Sebab apa? Untuk mengekalkan kita punya kesihatan badan. Satu lagi kita tak mau organ-organ kita bekerja sangat keras. Contohlah, kamu makan makanan yang bergula sangat banyak. Nanti kamu punya organ-organ ni kena bekerja keras sangat. Satu lagi nanti kamu akan dapat pelbagai penyakit. Bila organ-organ kamu ni bekerja dengan keras di waktu muda, nanti organ-organ dalam badan kamu ni cepat sangat rosak. Itu saya pesan, tolong jaga corak pemakanan kamu. Tambah lagi air manis. Tolong kurangkan pengambilan air manis sehari-hari. Kalau boleh, air masak tu yang sebaik-baiknya. Okey. Okey, kelas saya dah habis sekarang. Anda boleh balik kelas masing-masing dan pergi ke terus.
Terima kasih. Ni kebayu. Senyum.